Inilah punca kenapa banyak rumah dekat Malaysia ni kena lelong. Sebelum korang nak sign agreement loan rumah, korang kena faham apa itu MRTT dan juga MLTT. Sebab kalaulah korang meninggal dunia dalam tempoh pinjaman loan tu, MRTT dan MLTT inilah yang akan bantu isteri ataupun waris korang settlekan baki loan rumah korang. So video kali ni memang panjang sikit, make sure korang stay sampai habis ataupun korang save video ni dan follow saya terus. Apa itu MRTT? MRTT adalah Mortgage Reduced Term Takaful. Reduce, dia hanya melindungi bank sahaja, dia tidak melindungi kita. Contohlah anda beli sebuah rumah yang berharga RM500,000, bank akan offer satu plan MRTT yang cover kebiasaannya bank bagi 10 tahun sahaja. So maknanya selepas tempoh 10 tahun tu, kalau korang meninggal dunia, isteri ataupun waris kena settlekan baki loan rumah tu, atau rumah tu akan dijual dan kedua rumah tu akan dilelong. Kemudian MRTT ni juga anda kena bayar secara lamsam, tak boleh secara bulanan ansuran. Ada rumah yang nilai dia RM500,000, MRTT kena bayar sebanyak RM20,000. Dia akan attach sekali MRTT punya value ni dengan korang punya rumah. So korang akan apply loan dekat bank adalah sebanyak RM520,000. Kemudian apabila korang apply MRTT ni, korang punya installment rumah akan naik sebab korang dah attach sekali dengan loan. Untuk MLTT ni apa? Mortgage Level Term Takaful, yang mana dia punya coverage, sum cover dia tidak akan menurun mengikut baki loan bank macam MRTT tu. Tak, dia akan tetap. Kalau anda hari ni ambil plan MLTT RM300,000, lagi 20 tahun akan datang, dia punya sum cover tetap RM300,000. Dia melindungi orang yang meminjam, bukan melindungi bank. Sebab kalau korang meninggal dalam tempoh pinjaman loan rumah, waris akan ataupun isteri akan dapat RM300,000 tadi tu, dan dia dapat langsaikan baki loan rumah tu kepada pihak bank. Siap ada lebihan lagi, kita akan letak penama untuk yang dapat terima kepasan tu lah. MLTT ni tuan-tuan, dia boleh digunakan untuk mana-mana rumah. Contoh, anda ada beli 3 buah rumah. So plan MLTT tu boleh digunakan untuk langsaikan ketiga-tiga baki loan rumah tersebut. Dan yang terakhir, MLTT ni boleh dibayar secara ansuran, tak perlu bayar secara langsam. MLTT ni boleh ada cash value. So korang nak tanya apa lagi pasal MRTT dengan MLTT? Komen dekat bawah.